Assalamualaikum. Yayasan Adi Azhar berada di Masjid Pekan Sepang, yang mana di sini kita menghantar sebanyak 12 set kelengkapan jenazah daun bidara hasil infak tuan-tuan puan-puan melalui Yayasan Adi Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baharin bin Roslan, Jemalan Azim Masjid Pekan Sepang, merangkap kerusi Badan Khairat Kematian Masjid Pekan Sepang. Daripada Masjid Pekan Sepang ingin mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Adi Azhar di atas sumbangan beg lengkap pengurusan jenazah. Kami memang mengalu-alukanlah semangat seperti ini. Kita mendapat sebanyak 12 set. Jadi untuk makluman, di Masjid Pekan Sepang, purata kematiannya dalam satu tahun adalah ada antara 9 hingga 10 orang. Jadi dengan adanya sumbangan set lengkap pengurusan jenazah ini, sedikit dia membantu pihak masjid tentang urusan badan. InsyaAllah dengan adanya set kelengkapan ini dapatlah membantu meringankan lagi pengurusan jenazah khusus kepada ahli karya di sini, dan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penginfak di luar sana kerana menginfakkan melalui Yayasan Adi Azhar dan mempercayai kami selaku Yayasan Adi Azhar untuk kita mengagihkan set kelengkapan jenazah kepada masjid, surau ataupun institut yang memerlukan set kelengkapan jenazah inilah. Jazakallahu khairan katsir. Kami mendoakan kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, semoga diberikan kesihatan yang baik, panjangkan umur dan insya-Allah mendapat pahala berpanjangan. Assalamualaikum.